Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, abang kakak. So depan kita sekarang ni ada sebiji Wira 1.8 Ini 1.8 single cam manual. So sebelum ni saya dah review dah kereta ni sebenarnya. Tapi kali ni saya review sekali lagi sebab saya dah touch up balik, saya dah cantikkan dia, saya dah rapikan dia. So boleh tengok kereta ni memang cantik, memang cun-cun dah. So kereta ni tak ada apa masalah lain. Aircon semua sejuk. Benda lain semua cun, dalam cantik lagi. So inilah dia pada bahagian luaran dia. Nampak agak ranggi sikit lah. Sebab kereta ni bumper hitam lagi belakang. So warna merah ni semua cun-cun lah. So boleh tengok condition dia. Kereta ni exhaust twin tip. Boleh tengok exhaust twin tip. Keliling boleh tengok. Ni pada bahagian keliling dia. Kereta memang cantik. Tak ada apa saya nak ceritakan Wira atau tak Wira. Tapi apa yang special dia, dia datang dengan rim 17 Kita tengok pada side sini. Muka depan dia lampu SE, abang boleh tengok lampu SE dalam black. Grill UK spec. Kereta semua cantik, tak ada apa masalah, boleh tengok. Ni rim 17 rim 17. Tayar semuanya tebal. Tak ada yang nipis. Dis depan dan belakang. Boleh tengok dis depan belakang dis depan belakang. So siapa dapat kereta ni untung sebab kereta ni tak memuaskan saya. Tak memuaskan saya macam-macam kereta Wira yang sebelum ni saya review. Semuanya saya cat baru, tapi kereta ni saya tak ada cat baru pun. Saya hanya touch up pun, tapi kereta ni cantik boleh tengok dah siap dengan kapet dadu apa semua. Seat tak ada koyak kereta ni saya tukar pelak baru bang, boleh tengok saya tunjuk. Ni pelak baru. Ni pelak lama ni saya tukar. Kabel pelak pun saya tukar baru, boleh tengok. Ni kabel pelak lama dia. Kabel pelak semua saya dah tukar, boleh tengok Ni daripada sudut belakang kereta ni ada Android player. Aircon sejuk. Semua cun. Mari sini saya tunjuk sikit. Kereta ni bang, enjin dia memang senyap. Mari saya start sikit. Kereta ni enjin dia memang orang kata alim-alim kambing. Saya dah start saya dah start kereta ni. Meter semua hidup. Ni steering race. Tapi ni bukan steering ori lah, steering local, tak tahulah. Ni steering Shopee je. Tu ada Android player ni semua aircon cun-cun lagi. Seat semua cantik. Ni kita dengar punya enjin dia. Enjin ni senyap bang. Saya tak tahu kenapa. Enjin ni memang tip top lah. Boleh dengar punya enjin. Saya dekatkan mic sikit. Dengar punya enjin. Tak dengar pun